الشديد الحق الأكيد القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القاهر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المفتاح التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا بحياة العلماء وماتنا موت الشهداء وأدخل جنة مع الأنبياء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الآخرة نعيمها ومن الدنيا خيرها. اللهم أحينا
بالإيمان وأمسنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah saat lagi Haidah akan turun dari rumah dia pukul 12. Kemarin Ustazah Latifah turun ke 12 yang didoakan oleh Syekh Rashdan. Siapa ingat Syekh Rashdan? Dulu dia mengajar masjid kita. Arwah suami saya dulu kata macam cik janak saya nama dia. Ustaz. Ya, dia duduk dengan tanya. Bandar dia fertilizer. Saya lupa turun ke 12 setengah dah. Hari ini Khairiah hari 1 insya-Allah ke 12. Kita akan insya-Allah dari sini nak pergi ke sebelah. Dari rumah dia akan terus buat setia rumah Kak Tam buat sumbangan. Sumbangan hari ni hari Senin setelah kita kutip bermula pada hari Rabu, Sabtu, Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad, dan hari inilah sumbangan untuk rumah, pembangunan rumah Kak Tam insya-Allah. Setaklah dalam tangan saya, siapa boleh tukar. Dia orang tahu dia. 2,800 je. Alhamdulillah. Kan? InsyaAllah ni boleh ke 3,000 buat. InsyaAllah. Kan? Orang dari Mekah pun kirim lah. Kirim orang dari Mekah. Dan ada salah seorang sahabat bagi 1,000. Yang banyak lah. Saya tak lebat. Abang ni tak minta online ni, Abang mana ni? Saya boleh buka lah, tapi dia tak buka lah. Kita ambil Abang ni. Tak apa, yang tak ada apa tak apa lah. Kan, doa saja kan. Bukan nak Abang kata banyak atau dia balik dia. Saya tak buat orang pun. Nak Abang berkongsi kegembiraan tu saja. Kan, yang orang yang tak ada ni dia kalau boleh nak bagi banyak. Kan, tapi dia tak ada kan. Tak apa lah. Kan. Okey, yang ini itulah aktiviti. Pada hari Sabtu ni insya-Allah khatam Quran perdana mana sebab kita jemput online, kita jemput takmir Haji Majid. Sebab apa dalam cerita tu ada anak-anak murid saya yang telah kembali. Online kembali seorang Haji Majid, perempuan tu imam sana, dia mengaji dekat saya, Manjang Abidah. Jadi kita jemputlah dia pamai hari tu. Duit kutipan tu. Jadi khatam Quran tu tempoh untuk 100 orang makan. Ada kita pembaca 112, 115 itu. Tapi kita tempohlah 100 orang makan. Nasi putih, gulai daging fresh, berampaikan kentang sebab saya orang Penang. Saya tak bubur. Tak kita tanya pula saya pun tak bubur. Bagi satu apa dah? Kebuk. Saya pilih, saya tak apa. Maaf saya ambil siapa saja pasal kentang. Kemudian ulam sambal ikan talang teri. Takut kami tua-tua tak nampak tulang. Dan ada 1,200. Kalau ambil satu kepala RM12 dengan ayat oren. Apalah memudahkan kita. Tetapi ada lebihan orang Irfan, ada ni semua duit tak kaya orang.
saya tanya lah yang online siapa nak bagi begitu lah kan. Ustazah Muni yang ada dalam cerita ni. Ustazah Muni, Maheran. Lagi siapa dah? Sophia Majid. Apa dia? Yang Mida, saya faham ada. Tak apalah, sama lah, bagi kan, tak apa. Saya abang aja. Jangan himpunan tu. Jadi dah lepaslah 1,200 tu. Kemudian ada yang lain-lain bagi 160. Bila bagi saya kontak Yuma semalam, dia ayatnya. Dia habis duit. Nanti saya kata, kalau siapa yang buat lagi, saya nak bincang tungkai pula. Kan, kata ni kita makan banyak dah tu kan. Alhamdulillah rezeki kita murah perempuan. Syukur kan pahala terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga murah rezeki perempuan, semoga kerjaan kita buat sampai ke arwah orang yang kita sayangi insya-Allah. Kan, pada berapa bulan tu? 2 pukul pagi tu kita ada fardu ain perdana. Pada bulanan kuliah duha Ustazah Nur Hidayah pukul 9 pagi buat di sini 9 pagi sampai pukul 10 insya-Allah 10 betul lah. Kita akan mula khatam 10.30 insya-Allah dalam pukul 11.30 sampai 45 tu buat insya-Allah lah kalau ada jam boleh di era kan. Jadi kita lepas tu khatam Quran. Habis khatam Quran, perempuan tolong sikit-sikit sudah pasal kita tempoh kat Kak Long. Tempoh kat Kak Long. Jadi petang tu pukul 3.30 atas hajat melati sekeluarga. Dia telefon saya. Suruh dia kelas ni dia panggil semua. Kelas ni dia panggil semua. Anak dia kanser lah. Teruk kali ni. Kali kedua lah kita nak baca kan. Permintaan anak dia kata. Taman Makmur lah. Pukul 3.30. Hari yang sama. Letih sikit lah perempuan. Masuk siap-siap lah di rumah. Urut belakang suami dah rela. Kan. Dia kena habak planning dah. Jangan last minute baru habak. Kadang-kadang suami kita dah ada plan juga. Jadi kita habak awal kan. Rumah Melati di Taman Makmur. Taman Makmur satu taman yang tak besar. Tapi mereka pagat. Jadi tak gaduh nak cari rumah dia senang ya. Masuk Taman Makmur tu limba lah. Depan surau kan rumah dia bawah tu. Untuk hajat kita boleh 40 ke atas. Tapi dia kata kat saya, Bacirah panggil semua. Yang lain ke Ustazah. Dia kata, saya pun panggil lah. Jadi perempuan cerita, dia lama dah Zulina dah agak kat saya. Dia nak buat Chelsea. Saya kata, elok lah kalau buat depan anak dia ada rumah. Saya kata, elok lah kita buat bagi anak dia dengar. Dia yang sakit. Jadi kena buat rumah dia lah. Tapi bila buat rumah dia faham lah dengan anak sakit tu ulang pining lah kok. Kan? Dah. Letak. Ni lah. Bila sakit ni. Jadi saya minta lah dengan kayak tangis kat cikgu kemarin. Saya jumpa Dr. Rajah dulu. Ihsan lah. Dia kata, minta lah buat kutipan kat Desti. Dan meringankan beban dia nak buat kemarin. Takkan dia nak bagi kita tak dia apa. Kalau kita buat benda jadi banyak pula. Bagi dia boleh. Ini apa kata. Tu buat ikhlas. Bukan baksa lah. Ikhlas. Mukhlisina lahu fi. Ikhlas dalam agama. Kita menolong orang masa orang susah. Arwah mak saya pesan. Kita tolong orang tu belum tentu kawan tu balas. Jangan harap kawan tu balas. Allah akan tak orang lain yang tolong kita. Apa pegang lah tu. Kan? Jadi kalau orang kita tak apa suka, apa tolong dia susah. Kan? Tak
tapi Melati ni orang baik kan. Itulah pakai. Pagi tu khatam Quran pakai jubah hitam, tudung baby blue. Baby blue ni Kak Yo biru bayi. Biru bayi. Biru muda. Nah, Macam bunga tu. petang rumah Melati saja saya nak bagi situ sakit seronok tengok. Dia kata kita pakailah bagi sama, dia seronok sikit. Kan? Saya minta kita baca izin. Kita pakai jubah hitam juga. Ustazah, jubah saya ada satu ya. Happy beli sakit. Jubah hitam, tudung light yellow, young yellow. Biru, kuning muda. Kuning muda. Tak tahu bahasa lo ni mereka pandai. Light purple, lilac lah, lilac. Saya tak tahu. Di kuning muda tak tahu warna apa. Hak turquoise lah, blue turquoise, green turquoise. Macam tu. Yang tu berapa bulan Mama? 2 bulan 5. Hari bila Sabtu ni kan? Ni yang saya duk cerita untuk orang yang malas scroll. Kita dah kepala macam-macam. Lepas tu pada 8 hari bulan saya tak mampu hukum bajet sebab dia bukan terlibat dengan pensyarah. Kan? Kalau mudik minta tolong puan-puan Habil lah nak masyarakat faham. 8 hari bulan 5 hari Jumaat pukul 3.30 petang. Pasal apa 3.30 tak lambat sangat? Takut bertembung dengan orang balik Jumaat. Kita nak mai, suami balik Jumaat. Jumpa suami. Tak jadi mesyuarat. 3.30 Puan-puan. Tapi mainlah 3.10 tu. Sebab 3 pun tak boleh nak pendaftaran. Pendaftaran ni mesti. Kalau tak daftar boleh jadi perempuan tak dapat hadir. Sebab cabutan bertuah bergantung pada pendaftaran. Contoh nombor 1 Melo alias Yati. Contoh. 2 Normagia, ini tak ada syuting. Contoh. 3 Kak Yo, Abang Suk minta sebelum Jumaat lagi. Contohlah. Jadi bila cabut nombor 3 pendaftar akan tengok di situ. Nombor 3 Kak Yo. Kak Yo! Jangan buat tongkat main-main. Puan-puan, hadiah bukan galing-galing. Hadiah saya kata beli hak berkualiti. Hak saya beli 150 atas. 150 atas. 200 lebih pada. Saya beli 4 dia. Kalau beli 10 pun saya habis dia apa-apa. Lempo. Saya beli memang 200 lebih ada, 200 ada. Hotel 50 ke atas lah. Tak ada yang ke bawah. Tapi 4 yang tu saya beli yang dengar kata Bashirah nak minta. Saya memang mampu dulu kan. Nak pergi sekat. Orang panggil roll call. Ayo. Mai. Tapi saya balik. Saya tak bayar apa. Saya kan balik nak kita ni. Saya balik tu saya tangkap gambar. Malam nak bersyarat saya akan buat. Saya nak pergi dah. Bagi iklan hadiah apa yang apa-apa bakal terima. Saya tanya Emma. Memang teruja. Kan? Tahu pertanyaan pertama Ustazah Siti aja. Kalau dapat kat saya bagi-bagi saya tak layak terima. Kan? Dia kena bagi anak-anak, mak kena malam. Kan? Itu pada hari 8
ban hari bulan hari. Kakak pakai tolong buat kerja ni pan. Apa makanan kita makanan hari tu mula nak tempoh bihun untuk 130 orang makan. Kata berapa 500 lebih. Wih, banyak oh. Saya rumah saya 550. Ikut 600. Dia tu pun diskon kat saya tu. Dia pun ya, baca ni pun tadi perkara kepala. Perkara satu. Dok, rezeki saya bagi dah. Rumah saya buat 12 pukul pun boleh. InsyaAllah lah, minta pergi sihat-sihat lah. Tak cakap saya kasi marah lah. InsyaAllah. Saya buat pis dia sihat-sihat. Buat tu 5 pukul, 3 kali goreng habis ha. Sekali goreng 20, 15, 20 minit. Betul kan? Ikut 10 minit lah. Kan? Buat pis dia bomba. Tapi saya nak abang, buat pis saya lah. Ada sini pakar-pakar masuk saya belakang. Buat pis dia, perempuan, bila perempuan tumis, saya buat cabai kering. Buat cabai kering. Dia kan dia pun kata cabai kering. Tak pecah. Apa biji. Kita buat pecah kan? Biji tancap lah. Ya, masa nak ni tu kita basuh dah. Sejaklah dia punya tu. Banyak pergi banyak. Abang-abang buat biji dia. InsyaAllah tak ada. Kita tumis bawang saya pun bawang putih tak bawang merah. Saya misi dengan bawang putih, saya tumis, saya buh lah nak buat ayam ke sikit ke bisbuat. Saya tak buh di sos ke kicap. Pasal kita nak buat pis. Kalau kita buh dia sos dengan kicap, dia akan jerak pergi ke udang atau ayam. Kita buh mi tak sedap. Tak buat mi. Jangan buh lagi sos dia. Sekejap lagi, bubuh dalam kuali cabai yang kita misi tu yang dah tumis yang lambat tu nak bagi ayam, empuk, udang apa semua. Bubuh, kita buh sos. Masuk. Tak ke 10-15 minit. Saya berkucing dengan togel. Ni kalau bubuh sawi sedap. Kuih-tiaw jangan buh. Memang tak sedap. Kuih-tiaw dia tak boleh sayap banyak. Memang tak sedap. Rahsia lah bukan saya pandai. Saya kongsi yang saya punya selera. Buat. Macam dia pun suka saya buat pis jual. Okay, aku buat pis aku buka. Kan? InsyaAllah saya buat 15 buku insyaAllah. Kemudian bubuk kacang. Lepas tu saya nak suruh Kak Jo order roti ngali kat Non Ayam. Kak Jo. Dia pun kata, Kak Jo kan baik dengan Non. Kak Jo order roti ngali ya. Nak makan bubuk kacang pun contoh. Makan bubuk kacang. Kan? Okey. Yang tu dan pada 22 hari bulan 8, 22 bulan 5 minta sila semua pergi ke Simbang 4 Taman Okey. Baca Yasin untuk arwah Zabedah atas hajat anak dia, arwah Zabedah anak dia Baitan Masjid Bulan Besar tu. Nak buat. Dia suruh panggil semua. Barang tu nak ambil ban tapi 800 sebenarnya. Jadi, siapa yang tak nak, patak-patak lah dari yang punya kereta. Yang tu pakai jubah hitam, tudung lelek. Lelek tu lelek.
Bukan di pukul. Like pukul. Okey. Habis nak setakat tu nak. Sekejap lagi insyaAllah kita pukul 11 kita nak turun ke rumah saya. Siapa yang nak pergi saya, siapa yang tak mampu nak balik saat ke pukul 12 baru pergi rumah Khatam. Nak arwah Khatam nak pergilah. Saja-saja nak pergi segar ni adalah kita nak tunjuk sokongan kita kat bagi suami dan anak dia seronok hati kan. Hari ni kita belajar tentang makhraj huruf. Apa dia makhraj huruf? Tempat keluar sebutan huruf hijaiyah. Apa dia huruf hijaiyah? Huruf yang dieja dengan 3 huruf, di tengahnya huruf mad yang menjadi huruf-huruf bacaan dalam Al-Quran. Nah, jadi huruf hijaiyah ni ada berapa? 28 atau 28 atau 29. 29. Tu yang orang duk bercanggah pendapat tentang sifat. Bila sifat huruf jahat ada kata 28, ada kata apa? Ada jahat 19, ada kata 18 sebab dia tak masuk mat. Saya kata 19 sebab dia masuk mat. Saya menggunakan kitab Jakim. Kitab Jakim. Sebab dalam kitab Jakim ni, Jakim gelangkan memang tepat lah. Kan? Gelaran bagi huruf hijaiyah ni banyak. Antaranya bagi huruf ta, dal, ta. Ta, dal, ta ni cara kita nak tahu makhraj huruf kita bagi mati, jangan keluarkan sifat dia. Up. Ponti yang tu. Up. Ponti. Up. Berapa rasa ada ujung lidah? Rasa ada pangkat gigi hadapan? Rasa? Yang perempuan duk baca tu, duk buat anda ada salah. Berlari makhraj dia tu. Dia bukan tengah langit-langit. Dia depan. Anda da. Cepat. Anda da. Anda. Saya. Anda. Da. Di. Du. Jadi du. Benar tak? Oh, buat mencari banyak tak kena. Nada. Betul tak? Hujung lidah. Hujung gigi. Hadapan. Ad. Tak keluar ni. Ad. Tak. Yang keluar ni tu sifat. Ad. Ada. Sifatnya. Jadi huruf-huruf ni keluar nada hujung lidah pangkal gigi hadapan. Pangkal gigi hadapan ni kita panggil gigi kapok. Gigi apa? Kapok. Sebab dia besar dari gigi-gigi lain. Dan huruf-huruf ni apabila keluar dari pangkal lidah hujung lidah pangkal gigi hadapan, kita gelar huruf-huruf ta dan ta ni dengan gelaran nota'iyah. Berapa huruf nota'iyah? 3. Apa huruf dia? Ta dan ta. Okey. Senang lah nak faham kan? Gelaran bagi huruf hijaiyah ta dan ta ialah nota'iyah. Sebab apa nota'iyah? Keluarnya dari hujung lidah, pangkal gigi hadapan. Gigi hadapan ni kita namakan gigi apa? Kapak. Gigi kapok. Dia ada gelaran dia juga. Gigi kapok gelaran dia sanaya ulya. Sanaya ulya. Silat-silat dia dari belah sambung. Ada kitab dia kata sanaya. Tapi saya belajar sanayal ulya. Sanayal ulya. Apa maksud sanayal ulya? Gigi kapok. 2 batang gigi kapok tu. Kita panggil sanayal ulya.
Sama. Kapuk, kacip semua lah. Kan? Okey. Huruf yang dieja dengan 3 huruf di tengah huruf mat kita panggil huruf apa, Rashidah? Huruf yang dieja dengan 3 huruf di tengahnya huruf mat. Kita panggil huruf apa, Rosita? Huruf apa? Kita panggil huruf apa, Cik Dah? Hijaiyah. Wah, semenjak dah penyok Cik dah pandai dah tajwid. Huruf apa? Hijaiyah. Huruf dieja dengan 3 huruf di tengah huruf mat. Cuba eja tengok jim. Betul tak 3? Tengah jaya ke huruf mat? Kalau eja nun, betul tak 3 huruf? Di tengahnya huruf mat wah. Tu nama dia huruf hijab. Iya. Ya. Baik, huruf hijaiyah ni ada gelaran. Gelaran bagi huruf tok dan tak kita gelar apa, Alif? Alif. Tok dan tak ni kita gelar dia apa? Huruf-huruf apa? Ru'iyah. Nut nut iyah. Muta'ayyah. Nut iyah. Nut iyah ni keluar dari mana, Zubina? Tempat keluar sebenar. Dari mana, Tiza? Yang tu boleh bagi markah setengah. Ujung lidah, pangkal gigi hadapan. Duk tembak engkau, bukan engkau tau. Keluar ada. Bila keluar dari ujung lidah pangkal gigi hadapan, kita gelar makaraja apa? Alisan. Gelar apa tu? Huruf-huruf tu. Bila keluar dari ujung lidah pangkal gigi hadapan. Cik Azmi. Sanaya Alia. Tak faham tu, tak faham tu. Kita gelar apa, Cik baru nak terima menantu ni. Hampa tak faham soalan. Listen to the question properly before you answer. Dengar betul soalan baru jawab. Saya tanya, bila dia keluar dari hujung lidah pangkal gigi hadapan, huruf tu dinamakan apa? Nak tanya lah. Soalan tak faham soalan tu. Oh, tengaya. Keluar dari hujung lidah pangkal gigi hadapan dinamakan. Lima shot ke kawan ni pasal apa? Saya kau nak soalan dia. Tu saya dengar dulu jangan kalut. Tu yang Faisal Dofir tu. Aku jawab betul. Confident tu. Dia salah. Kalau saya tanya, pangkal gigi hadapan tu. Gigi hadapan tu digelar apa? Ustazah Muni. Yang tu baru betul. Faham tak? Faham kan? Tak bezakan? Tak bezakan? Bila kita tak tembak keluar, dia kena mengaji sebut bagi elok lah. Nah, dah. 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 Sama dah. Dah. Sama. Dah. Dah. Maliki yaumiddin. Nampak? Kita lidah duk pangkat. Bukan mid. Bukan duk belakang. Salah tu. Maliki yaumiddin. Cepat. Maliki yaumiddin. Kan? Bukan belajar untuk apa saja, untuk kita Amal. Okey, baca doa atas tu.
Kesurat Mi'ah wa arba'ah wa arba'un. itu Pak sila. Ha? Isno. Wasabah. Wa sab'ah. Satu Pak gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير Bilanglah dah. Cari boleh apa man? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nak atas. Dia tak ada apa man. Dia paman paman فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. صدق الله. Terima kasih Ustazah. Kalau ada 151 Ya wa wahid wa khamsun 151. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين لا تسجد إذ أمرتك Yang tidak amartuk ألا تسجدك
ألا تسجد إذ ألا تسجد إذ أمرت قال أنا خير منه قال أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار Tertinggal hu. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها إنك من الصاخرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين Ni tabung matam ni dah. Tabung matam ni dah. Atun isnani wasalasun. Ketiga doa. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillah, dia ada tawassul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذا جاءهم Ayat Allah. Pak dua. Balik. Tiga. Falaula إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Sofa samaniyatun wa tis'un. Ni. Ya. 198. Samaniyatun wa tis'un. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Tanda. Mi'ah qamsa isnani. 152 152. 152. 152 Mi'ah Faisna wa Qamsun qamsun. 152 Pandai balik Nak lah dia goreng pisang nak cok ubi cok kodok kat Simbang tu. Pukul 11-12 mula dah. Nak elah lah 20 sen. Berapa saya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 152 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم
لأملأن جهنم منكم أجمعين. Sadaqallah. Sadaqallah. Terima kasih Dada. Cik Mawar nak dapat Johan lah. Jawab. Nombor 4. Lawan dengan hak Abang. Alhamdulillah. Lawan dengan Mak Abang. mama kita apa? Rubik. Cute. Apa tu? Aniko. Neka. Tanah. Terima kasih Dada. Salasa, what is on? 93. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. شكرا يا جزاء. Dia kacau. Ada nak beli awal lah. Cik Salimah. Ambil mic. Mi'ah sab'atun wa salasun. 137. Ayat atas kali. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Terima kasih Ustaz. Sama boleh kacau mereka.
surat apa? Buka dah. Buka dah. Ada. Ada. Tak suara dah. Ada buat itu bunyi. Sofa salah satu Arba'un 43. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي هاج Itu bagi nazahat. Dia 6 harkat. Itu kali musaqal balik. Alam تر إلى الذي هاج إبراهيم في Mafi Rabbi. Balik ambil alam tara ila ladzi. Baca, pegang lagu ni. ألم تر إلى الذي هاج ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه Fi Rabbi. Nanti. Fi Rabbi. في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت Rabbi alladhi. ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
Au ba'da yawm. أو بعض يوم صدق الله صدق الله العظيم. Masih cerah. Tak cuma baca pandai dah, tapi macam was-was itu bonti-bonti. Tu lah. Kena buat spek ke kena buat mata. Kotlah spek lama. Memang kita dah tak nampak bukti spek apa. Duduk spek ni berpuluh kali bukan spek ni. Masalah mata. Saya apa? Sila. Soha sadasatun wa sab'un. 73. Ayat mi'ah wa situn wa sab'un. 176. Lepas surat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Wa la yahsabanna alladzina kafaru annama numli hum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu walahum azabun muhin. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyudli'akum وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Subhanallah azim. Terima kasih Tata. Sama. Dia bantu. Batu. Bercerita. Mi'ah samaniyah wa salasun. 138. Ayat bawah ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة